Dia beli motor dengan Emang. Dia beli motor dengan Emang. Beli motor dengan Emang. Duk sekali ya, duk sekali. Alright, berikan tepukan. Okey, tanya. Inilah owner studio baru. Albino bang, Albino. Mantap koyong. Assalamualaikum. Mantap koyong. Bawa tu, jalan. Lagi, start je start. Naik, duduk kan. Ada. Orang ada gambar. Reza. Ya. Beli barang nak kereta lagi. Mantap koyong. Tak sia-sia bagi. Koyong. Lambat tak marah dah ni. Okey. Mana boleh pergi naik kereta? Balik lagi hotel dengan motor tak nak bonus. Aduh. Mantap ah. Steady koyong, steady. Rezeki alhamdulillah. Rezeki koyong alhamdulillah. Saya pengatur TM Okey, Mat bersama dengan pengatur TM dekat Manjung sekarang ni Mat nak beritahu kita sekarang. Kereta ni memang betul-betul orang kata tak ada yang orang kata selit-selit ke, tak ada. Sebab kita pun kenal ni sahabat Mat yang koyong tadi yang dapat kereta ni adalah sahabat Mat sendiri. Dia yang datang sini dengan keadaan motor siap dalam tempoh masa sehari, motor memang barang yang rosak, tapi rezeki dia ni bukan orang kata selit-selit, tak ada kena-mengena pun. Pengatur dengan yang menang tadi tak ada. Jadi Mat berterima kasih kerana kata ketelusan dan kejujuran pengatur himpunan motor Yamaha TZM 3.0 kali ni 2025. Okey, terbaik. Penganjung Manjung TZM Pro. Manjung TZM Pro. Mat pun dah ada stiker tadi. Alright, ya, gambar kat banner tu atas sekali tu. Baik. Alright. Ya, terima kasih. Tahniah. Terbaik. Kuantan Pak. TZM Kuantan fans, TV on. Ya. Risiko ni saya beri ni. Tinggal penganjung ni. Gambar main tempat. Yo. Go. TZM Kuantan. Beyond. Jom. Masuk kereta baru. Gila. Aku rasa aku punya YouTube view tanah ni. Suruh kepala. Nak suruh kepala lebih balik. Aduh. Bukan pintu. Aduh, ada ambil gambar. Bukan pintu. Mantap. Audio. Gila. Honda dulu.
corner dulu gambar. Rezeki ya, rezeki. Alhamdulillah. Tak sia-sia tunggu kau lewat tau. Dia ingat konten biasa-biasa. Ingat konten biasa-biasa. Nah, saya nak umumkan saya memang podium 1, 2, 3 memang saya tapau. Aku nak bagi satu. Lagi stiker. Puas hati. Tak boleh nak ganjil ni. Tak boleh nak ganjil. Tak laku dah ni. Tak laku dah. Kata memang aku tak boleh lawan. Stiker alhamdulillah. Alhamdulillah lah stiker. Aku cakap. Memang berkesya. Tak apa. Ini rezeki dia. Apa, memang happening. Memang happening geng TZM Kuantan. Masa kau Joker. Memang happening untuk TZM Kuantan hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah tak kompau. Hadiah paling besar dapat ke geng Kuantan. Tak kompau. Bagi tu supaya man. Bagi tu supaya. Bagi tu supaya man. Happening. Okay, jadi habis. Alhamdulillah selesai untuk volume 3 himpunan motor Yamaha TZM terbaik. Jadi untuk yang ni memang terbaik lah. Kalau geng Kuantan tak menang pun ini memang terbaik. Tapi bila ada geng Kuantan yang menang, lagilah terbaik. Dengan mat dapat nombor 1, stiker, koyom dapat kereta, aku pun dapat sikit lah oleh-oleh buat balik. Tak adalah modal sangat nak beli tuti. Jadi Alhamdulillah rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Terbaik. InsyaAllah tahun depan ada rezeki aku pulun tahun depan. Kita masuk auto show. Dan insyaAllah kalau ada duit kita boleh sponsor untuk HMYT Volume 4. Jadi apa-apa pun HMYT Volume 3 terbaik. Yes, selesai bergambar. Alhamdulillah. Terbaik geng Manjung. TZM Manjung. Jom. Mangkok lapor. Bulan depan. Foto boleh tukar nombor dah kan? Kita boleh tukar. Yang berasal daripada Pahang. Faham. Aduh balik. Pahang dia. Yang mana yang daripada KL? Yang mana yang daripada Terengganu? Belum Pahang ni. Dengar bu. Dapat bagi korang nampak. Dengar lagi. Dah duduk kereta dah. Satu. Tiga. Usul.
balik kereta. Balik kereta baik. 1309. Cincin tu boleh bagi kat saya. Oi, dapat kereta ni tahu kan cincin. Dapat kereta. Dapat gigil tau. Tangan gigil. Betul lah. Okey, tak. Okey. Legai motor isi dalam bonnet. Legai motor masuk bonnet. Ada nak bergambar lagi ke? Kau nak shoot video Okey, sekejap cabut helmet dulu. Jom kita shoot sikit-sikit video sambil pusing-pusing. Yeah. Okey kan, jom kita balik lah. Koyum tengah tu tukar nama. Ada akad. Tukar nama. Kemudian ni motor dia duduk sini dulu. Nanti kita datang sini balik ambil motor dia. Berhenti kedai mana-mana dekat ada rumah. Yang kat simpang tu lah. Simpang ada kedai kan? Simpang tu. Okey, sebab nak hujan kalau dekat dengan rumah dah, balik gitu je, basah-basah sikit pun. Kedai dia. Jalan lu. Ada juga. Betul keluar sini? Ya, betul dah tu. Alright gang, kita dah sampai homestay, dah malam dah pun, dah habis event. Jadi inilah motor-motor yang bakal balik esok. Dan yang paling utama sekali, ya, hadiah utama himpunan motor Yamaha TZM 3.0 berada di homestay kami. Dan itu ownernya. Sekarang ni aku tak nak tengok dekat dengan dia punya, terutamanya Aminah. Macam biasa makan tu.
Boleh tak ambil ni je. Tapi apa?